Kalau kau dah lama nak upgrade rim kereta kau macam kereta-kereta kat auto show tu, tapi bajet kau lah hai siput. Ni aku share dengan korang dekat mana boleh upgrade rim dengan tayar tanpa poket kau koyak. So projek makeup aku hari ni ialah Velfire aku. Since aku beli memang aku tak sempat lagi upgrade rim baru. Jadi punyalah lama pakai rim standard. Buruk kan. Jadi hari ni aku ada masa sikit, aku bawa pergi BME tayar. Dekat sini pilihan rim dengan tayar baru memang banyak. Kalau lagi tak ada bajet, rim dengan tayar second pun ada. Banyak. Kalau kau lagi tak ada bajet pun boleh bayar secara ansuran. Diorang siap belanja, alignment, free balancing dengan free papasang. Jadi kalau kau dah sampai sini tapi kau tak upgrade, what is wrong with you brother? Macam Velfire aku ni pakai 18 inci. Satu set rim baru 18 inci ni 977 je. Memula tu aku memang pening lah. Tak tahu mana satu nak pilih. Lepas tu aku suruh Ayin pilih kan. Dia pergi tengok dalam tayar pula. Mana cantik? Bukan Din, bukan tengok dalam. Orang suruh tolong pilihkan rim. Mana satu? Yang mana? Tengok dia kaki lah. Buruk lah kau pilih. Tak mau. Dia tukar. Dia tukar lah. Tak tahulah dia pilih apa. Awak ni taste teruk sangat taste dia. Jadi disebabkan Kak Pipa cakap rim yang Ayin pilih buruk, Kak Pipa pilih rim yang ni. Aku malas nak pilih sebab ada banyak sangat kereta tukar rim dekat sini. Proses kita orang tukar rim baru ni pun tak ambil masa lama. Kejap je. Walaupun kedai diorang full house, tahu-tahu je dah siap. Aku pakai tayar lama balik je. Cuma rim je aku upgrade. Lepas dah upgrade rim baru, memang nampak lagi sporty. Harga pun berbaloi. Senang cerita memang puas hati lah. Daripada pakai standard ni, buruk. Velfire, settle rim baru. Next, aku nak make upkan kereta aku yang mana? Nak buat apa